Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni adalah Ramadan yang ke-5. So hari ni saya nak share dengan saya awak tips untuk kita ke bazar Ramadan. Yang mana tips ni kalau saya awak boleh ikut, dia akan membantu sedikit sebanyak lah dari segi penjimatan dan kebersihan makanan bazar. Sebab tahu makanan bazar ni kita tak percaya ni. Dia punya ingredient, dia punya cara bikin makanan tersebut ni. So tips yang pertama adalah awak kena pergi awal ke bazar. Sebab kalau kita pergi lewat ke bazar, dia akan merencatkan perjalanan kita lah nak membeli makanan. Dia payah parking lah. Sebab tu orang biasa pergi awal. Tapi bila pergi awal tu janganlah kita makan lalu. Kalau kita pergi awal, janganlah kita makan lalu pula makanan tu deh. Yang kedua adalah awak bila pergi beli tu, tengok kedai tu menjaga kebersihan ataupun tidak apa. Kalau kedai tu bersih, insya-Allah makanan tu kita tak mudah rasa sakit perut. Itu adalah tips yang kedua. Sebab apa? Ada setengah bazar ni dia jaga kebersihan kan. Tak, kita nak beli pun bercingal leh. So, tips yang ketiga adalah bila kita membeli tu, janganlah kita mengikut hawa nafsu awak. Sebab kalau kita mengikut hawa nafsu ni, memanglah orang kata duit habis kena membazir. Itu jadi tidak best untuk diri kita dan kesihatan, dan juga menyumbang kepada pembaziran. Membazir itu adalah amalan syaitan. Kita tak selesai dengan syaitan, kita adalah manusia. Oh, jam molek hari ni sekolah sudah habis, orang sudah bekerja, memang jam molek nak balik pun jam. Allah, selepas kita membeli makanan di bazar, semestinya kita akan makan dan juga waktu malam kita meneruskan ibadah kita pada bulan Ramadan dengan melakukan solat sunat tarawih. Yang mana kalau ada rumah dekat-dekat tu, bolehlah pergi solat mayat tarawih rumah bawah ni. Tapi rumah jauh-jauh tu nak pergi mayat tarawih mana? Parking payah. Gapo ada? Ada motor je boleh pergi. Sebab apa pergi dengan motor? Motor ni pula dia senang, nak parking senang, pergi mana-mana senang deh. Pada yang ingin mencari motor tarawih, motorbike ada menyediakan motor tarawih kepada awak. Tak ada di, macam awak boleh tengok, ada di Glen Mary, di Johor Bahru dan juga di Pulau Pinang. Mana dekat setiap outlet ni, macam awak tengok, dia ada lebih kurang 6 biji motosikal yang awak boleh grab sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kalau motor awak ada masalah, tak serusi. Sebab pihak iMotorbike juga dia menghidupkan rescue motor. Itu adalah insentif terbaru daripada iMotorbike. Awak hanya perlu masukkan kod yang saya berikan ni. Saya sebutkan untuk mendapat diskaun ataupun bantuan bila berbeli motor tarawih daripada iMotorbike ni lah. Hanya masukkan I am rescue AA Motovlog. Itu sahaja. Kalau nak ayat pasal motor tarawih ni memang banyak lah. Ada NMAX, ada XMAX, ada LC, ada Wave, ada skuter, macam-macam ada awak. Tak seru sih. Itu sahaja yang saya nak kongsikan dengan awak. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa. Saya ucap mana balik ke Kelantan pada tahun ni, insya-Allah berhati-hati di jalan raya yang mana menunggang motosikal untuk pulang ke kampung halaman di negeri Kelantan Darul Naim khususnya. Jumpalah nanti kita deh. Tapi saya tak balik dengan motor lah. Saya balik dengan kereta sebab saya dah ada family. Okey, beres vlog saya awak. Jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat berbuka. Dan jangan lupa tips yang saya bagi tadi, jika bermanfaat, boleh share kepada para sahabat dan juga rakan taulan dan sahabat anda. Anda tidak memberi manfaat, maafkan saya, kerana yang baik datang daripada Allah. Tak baik adalah kekurangan daripada saya sebagai seorang manusia, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.